Wang, bila nak cabut braces? Kenapa yang pun sibuk? Aku nak cabut braces pun bila? Besi ni bukan letak di gigi mu, Pong. Di gigi aku, kan? Kau nak aku lah gigi aku nak cabut bila, Pong? Allah, wah aku berakhirlah sibuk hal orang. Tengok je kau. Dia tu. Betul. Kemamang lah, orang Kuantan boleh. Kuantan sabarlah dulu. Allahu Akbar. Kuantan Belambok donat famous kan. Sibuk makan donat aku tu apa? Banyak donat kat ke Kuantan tu, banyak-banyak sedap-sedap. Allah Akbar. Naik ke? Dok. Bapa suruh invest. Dah, bapa Alan nangis. Ya Allah, tuanku, mana ada nangis. Dah, hari tu bapa Alan nangis masa kat event tau. Ada orang kata Alan nangis. Buat live kata Alan stop. Apa? Dengar kata ada Alan sedih sebab ada orang kecang Alan. Dok kisah pun hak kecang tu. Ha? Dok kisah pun pasal kecang tu. Ha tu? Biasalah mainan jiwa. Lah kata Alan dok kisah dengan netizen. Takkan koyok kok. Bukan netizen bang. Ha tu? Tak ada boleh. Apa tahu hari ni nangis. Nak tahu masa kat event bawang. Ada orang kata Alan nangis. Apa dak kita tanya? Sebab orang hok paling Alan rapat, hok paling Alan sayang kata Alang. Okay? Sebab gini, sebab apa dengar je. Macam apa ni, Abang Zizi mari. Abang Alan nangis. Tengok dia caring je pasal Alang. Ya, tahu dah. Ya pun main kat Alang. Okey, sekarang ni abang dengar cerita ada orang kata tuduh Alan dah buat kerja kat Pak-Pak. Betul ke benda tu? Ke pasal benda ni? Ya, betul. Okey. Apa tuduh Alang? Orang tu lah. Bukan netizen. Bukan. Apa? Ah? Tak apa tuduh. Dia kata lawak sibuk je. Kau buat kerja pun dia kata gitu. Padahal dia sendiri nampak benda tu. Apa yang nak kata benda tu pergi ke Alang? Mu diri nampak. Oh, sekejap. Sabar. Okay. Kenapa Alang tiba-tiba macam terasa tak sebab khabar gitu? Dia suruh kau tutup kau lah bawang tu buat sela suara dengar. Mak aku tengok live bawang. Mu tengok live bawang ke? Mu tengok depan suara. Dah dengar dah ni tepi ni. Dah dengar. Abang dah dengar lah. Okay. Teruskan. Apa tu? Adik. Dengar lah. Kat adik adik. Kita nak bawa sini. Tak, sekarang ni Alang nangis tu sebab apa? Siapa tujuh Alang? Alang, dah boleh sebut nama dia. Abang Wan tahu. Abang Wan kenal dia. Abang Wan dah pernah jumpa dia tapi Abang Wan kenal dia. Okey, dia tujuh Alang. Dah apa tiba-tiba Alang nak sedih pula? Gila dah sedih abang. Alang waktu tu penat kot. Alang mana cukup tidur hari tu. Seharian dah tidur. Lepas tu esok, lepas tu Alang tidur lewat. Lepas tu disebabkan Alang dah akak call dia kata gitu ke Alang. Okey, lepas tu settlekan dia malam tu. Dah ada saksi dah Alang buat kerja. Ya, Alang buat kerja apa? Tak, Alang dah saja je. Abang tanya dengan nada yang ingin tahu. Sebab masa tu Alang jangan dengan bawang. Hak setawa bawang Alang macam wawa-wawa. Okay, viewer Alang. Siapa nampak Alang buat kerja ke apa? Go! Semua kabur kat abang Wang. Go! Alang buat kerja apa? Kabur kat abang Wang. Ya, abang nak tahu. Abang nak tahu. Go! Kabur kat abang Wang sekarang. Go! Kabur kat abang Wang. Benda lah buat. Go! Kabur kat abang Wang sekarang. Spam komen kat abang Wang. Go kat abang Wang. Ya, Alang jadi rela dia orang kata. Ya, betul. Itu kerja Alang. Lepas tu, kabur hok Malang pula. Malang. Kabur hok Malang kabur. Malang Alang tiup belong. Tapi bukan Alang seorang. Alang dengan tim budak-budak. Ya, betul. Alang with my team. Team Alang.
Bukan tim pak-pak, okey? Alah tahu dah tim pak-pak sibuk. Alah dok kacau depa. Okey, apalah sebab tim pak-pak. Siapa letak tepi? Sekarang ni nak tahu. Kerja lah hak seorang masa kat pak-pak tu kerja. Kenapa? Sebab orang kata tidak buat kerja. Kaburlah kat bawang. Okey, Alang jadi rela. Okey. Abang orang dengar je Alang jadi rela. Tapi banyak orang abang nampak Alang main kat bawang. Wah. Patut je abang nampak. Hak abang orang nampak. Abang nampak tu. Okey. Tak apalah, yang tu tak apalah abang Wan nampak. Alah dok kisah pun abang Wan nampak tu. Sekarang ni hak netizen nampak, okey? Alah selesaikan. Okey? Apa yang dok perlu diselesaikan. Okey, baik. Okey, settle tu Alang makna sana orang kata Alang jadi rela je setakat ni abang nampak sekarang ni. Okey. Yang tu je lah boleh buat, takkan nak pergi nguli belakang. Okey, tak ada. Okey, Alah ada soon dia pergi lawak. Okey. Lepas Alah jadi porong. aku faham, diri sendiri khabar. Okey, baik. Lepas tu, bapa Alang nangis. Apa nangis? Sebab Allah kita tuduh. Sebab orang tu tuduh Alang. Okey, baik. Okey, lepas tu bapa pula nangis pula hari ni? Dia tak boleh kabur. Tak ada kaitan dengan pak-pak lah. Maknanya kalau secara personal lah ni. Ya. Okay. And then Alang buat live benarnya tadi nak explain lah bapa Alang nangis hari tu. Lepas tu macam dah siapa jantan tu? Dah apa? Petengak ke dia soal explain lah apa pula. Oh lelaki tu siapa untuk Alang? Lepas tu tengok jantan tu yang ajak putus pula hari ni. Maknanya sekarang ni Alang sedih hari tu sebab dia kata Alang nak buat kerja. Benda tu je. Baik. Tapi kenapa Alang nak fikir pasal seorang tu? Sedangkan ramai orang kata Alang buat kerja. Sebab tu lah kata. Sebab apa Alang memang ambil berat pasal dia. Pentingnya dia untuk Alang. Mana saat ni. Baik. Boleh abang nak kita berhibur? Abang nak tanya soalan boleh? Kenal Aku takut lah. Dah. Kita tak mau cakap pasal Alang putus ke, Alang sedih ke. Abang nak bertanya berkaitan event hari tu. Boleh? Boleh. Soalan pertama. Okey. Ada tengok event abang Wang tu macam mana? Okey tak? Okey. Tapi ada penambahbaikan yang perlu dibuat lah. Yelah sebab abang first time. Ya betul. And benda tu pun Alang dah explain dekat viewer Alang. Okey baik. So, abang pun tengok dok Get Ready With Me Alang. Alang dengar ni. Daripada hari pertama sampai ketiga ada tak Alang nampak penambah baik? Nampak? Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Alang nampak abang Wan belajar daripada kesilapan. Okey, boleh soalan seterusnya? Okey, soalan seterusnya. Okay, Alang, abang teringin sangat nak tahu daripada jawapan diri Alang sendiri, okey? Okey. Kenapa outfit Alang setiap hari berlainan dan dia macam menarik perhatian orang? Okey, abang tanya jujur je Alang jawab. Satu, sebab Alang memang attention seeker. Kenapa kejut? Kita sama je lah abang Wang. Dulu abang Wang nak tarik pakai Jepun kan dulu. Salah. Tapi abang nak pakai depan orang ramai. Ya, tak apalah. Tu beza abang Wang dengan Alang. Okay, maknanya Alang ni attention seeker lah. Ya, Alang lagi kasar. Okey, lepas tu nombor 2. Ada 3 sebab Okey lagi. Nombor 2, sebab memang Alang nak happykan semua orang. Walaupun Alang tahu orang tengok Alang kelakar, budak ni sukanya tengok Alang sebab kelakar, bukan sebab nyekik. Alang, sorry abang tanya. Alang rasa diri Alang kelakar ke? Abang tanya dengan nada yang tahu. Kelakar! Abang Wang, Alang tanya Abang Wang, ada tak orang pakai kain kot luar? Mana saat ni kain tudung kot pinggang? Ya, tapi Alang anggap benda tu kelakar ke? Abang tanya je. Kelakar lah. Tapi kalau abang Wang sebagai abang siang tengok Alang gitu. Okey. Yelah. Okey. Alang kena pula. Okey. Abang Wang tunggu, okey? Okay.
Alah, dah ada kata. Macam